Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muttaqun, fa ya ayyuhal muslimun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Kita berada di ambang Ramadan, hanya kira-kira 13 hari daripada sekarang, insya-Allah. Kita berdoa sejak awal Rejab dulu dan sekarang kita terus berdoa, Allahumma balighna fi Sya'ban wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mood ataupun suasana untuk menerima Ramadan itu kita telah sediakan. Surau pun dah tambah kapek baru. Itu betul lah tu suasana. Tapi nak buat kapek baru ni bukan boleh buat tiap-tiap tahun, tapi suasana tu dah. Begitulah kita gembira dan seronok menenangkan dan mensejahterakan kehidupan dengan doa-doa yang kita baca, dengan usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat capai pada kira-kira 13 hari lagi, kerana bulan Ramadan adalah bulan untuk kita beramal dengan sebanyak-banyak amalan yang akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda bergantung kepada keikhlasan yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Ikhlas itu hanya kita dengan Allah. Jadi balik kita semak tahap keikhlasan kita itu untuk mendapat sebesar-besar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, mengulang setiap kali pertemuan kita ini akan meninggalkan dunia ni, walau apapun posisi yang kita pegang sekarang ini, posisi yang kita peroleh, posisi yang kita diberi nikmat, tak kiralah. Tak kira yang jadi ketua, yang jadi pengikut, yang jadi pemimpin, yang menjadi jawatan tertinggi, apa saja kita akan tinggalkan kepada waris kita. Jika tak ada waris, kalau tak ada waris, kita serahkan sajalah ke Baitul Mal. Hadirin sekalian, jadi persediaan itu kita lakukan dengan harapan kita akan mendapat balasan yang paling baik, pahala yang paling tinggi, dan syurga yang tertinggi yang kita inginkan, Jannatul Firdaus, insya-Allah. Jadi sekarang budaya menghadapi Ramadan, seperti mana saya sebut selalu tiap-tiap kali Ramadan, dan ustaz lain pun mungkin akan mengulangkan mukadimahnya, sinarai semak Ramadan itu dah kena ada sekarang. Ambil balik dokumen lama tu, template tentang semak, sinarai semak, checklist Ramadan. Ya, kita dah buat pun amalan-amalan yang lain tu sebelum Ramadan ni, sekarang ni. Tetapi di bulan Ramadan jangan tinggal. Itu maksudnya. Budaya bersedekah, infak kepada tabung-tabung, sama ada tabung surau, tabung masjid, tabung pendidikan, tabung apa-apalah, bantuan derma dan permintaan daripada mana-mana pihak yang memerlukan bantuan, yang kita yakin tulen usaha itu terbagi.
dengan nilai yang kita yakini akan berganda-ganda di akhirat nanti, dan juga dengan semangat infak itu kita akan mendapat berkat-berkat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bulan yang kita akan baca Al-Quran, bertadarus, ada kumpulan dah bertadarus pada sekarang. Baguslah. Tapi dia bertadarus sekarang tengah Ramadan dia berhenti, jadi rugi juga kan. Tapi kita tak bertadarus sekarang, sambung Ramadan sampailah ke 30 Ramadan itu. Kalau Ramadan 30, kalau Ramadan 9 pun 29 lah. Budaya membaca Quran dengan memahami makna, maksud dan syarah pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Kemudian budaya berqiyamul lail, qiyamul lail, beribadat di waktu malam, bermula maghrib sampai subuh dengan segala atur cara semak tadi tu, baca Quran, berzikir, bertaubat, sembahyang sunat, dah tentulah tarawih kan. Tarawih, sembahyang sunat tarawih, nak bermakmum, artinya kita datanglah tempat di mana didirikan solat berkenaan. Kalau nak bersendirian, kita rugi, tak dapat pahala jemaah lah, sebab di bulan Ramadan pahalanya berganda-ganda. Jadi kita dapatkan gandaan itu dengan sebanyak mungkin untuk bekalan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang Qiyamul Lail ini ada satu hadis yang ingin saya baca untuk renungan kita bersama, ya. Hadis daripada Yazid bin Khumair. Dia mendengar daripada Abdullah bin Abu Qais bahawa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "La tada' qiyamul lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan." Hadis sahih riwayat Abu Daud, nombor hadis 1307, ya. Kalau tuan-tuan pergi Google, tekan hadis Abu Daud, tekan nombor 1307, dia akan keluar matan yang saya baca tadi tu, ya. Hadatsana Muhammadan, terus tu sampailah kepada yang maksud yang saya baca tadi, ya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah sentiasa melakukan qiyamul lail, beribadat waktu malam. Sekaranglah sampai subuh. Hatta ketika Rasulullah sakit pun Rasulullah buat ibadat itu. Jadi kita yang sihat-sihat ni, Allah bagi kesihatan, Allah bagi keupayaan dan tenaga masih ada, kita lakukanlah, ya. Qiyamul Lail ini sebagai bekalan dan pembinaan syakhsiah, kekuatan. Sebab itu dalam peristiwa-peristiwa yang lain, ya, orang yang kuat solat akan menjadi benteng. Kalau dalam zaman perang, zaman-zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dia akan pilih ahli tentera yang berqiyamul lail untuk pergi ke barisan depan, yang dia dapat menawan, mengalahkan, ya, musuh-musuh dia ketika itu. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tidak melepaskan peluang. Kalau di waktu siang lah, dengan duhanya, dengan apa, nak buat solat sunat yang lain pulang. Jadi apapun hadirin sekalian, kita terus melakukan amal-amal yang penting sebagai seorang Islam. Amal sebagai khalifah, ya, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ni ada dua fungsi dalam satu masa. Khalifah berarti kita membimbing diri dan keluarga kita. Itu di ruang lingkup yang kita ada. Kita memang bukan pemimpin besar, tapi kita pemimpin dalam rumah tangga kita. Kita ketua sebagai bapa, kalau suami sebagai suami, ya, kalau dah jadi atuk, berdarah atuk, menjaga ruang upaya yang diamanahkan kepada kita untuk menjadi ketua. Jadi hadirin sekalian, tugas tanggungjawab itu dilakukan serentak dengan kita menjadi hamba yang ini beribadat sepanjang masa,
menunaikan rukun dan perkara-perkara yang wajib. Solat ni nak mai puasa, kita puasa. Dan orang nak pergi haji dah dapat tawaran, dah buat pemeriksaan. Alhamdulillah, siapa yang dapat tawaran tu bersyukur, kerana nak pergi haji sekarang bukan macam dulu boleh pergi lepas kata tabung haji tu on the spot. Saya teringat ketika saya nak pergi haji dulu, bini saya ajak pergi haji, jom kita pergi haji. Dia kata duit tak ada, kita guna duit apa yang ada, pergi tabung haji. Hari tu pergi pagi, petang terus daftar. Tu tahun 1986 lah. Ni tak ada lah, tunggu giliran, tak dijemput, tak ada lah. Jadi doa apapun, yang penting memang kena ada duit lah. Duit jumlah yang diperlukan, muasasah sekian ringgit. Kalau nak pergi package kena sekian ringgit. Jumlah wang itu kena ada untuk berjalan jauh bermusafir ke tanah suci Makkah dan Madinah. Tunai rukun Islam yang kelima, rukun yang wajib sekali seumur hidup. Kalau naik umrah tu cerita lain lah. Umrah tu sunat. Setelah diumrahkan yang pertama, ketika kita pergi haji tamattu' tu, dapat umrah, dapat haji, selesai. Umrah berikutnya adalah sunat, haji berikutnya juga adalah sunat. Kalau kita ada keupayaan dan ada duit ringgit yang lebih, kita lakukanlah. Jadi hadirin sekalian, melakukan tugas menyampaikan risalah Islam yang kita sebut sebagai pendakwah juga memerlukan tanggungjawab kita. Dakwah dalam lingkungan, ruang lengkong tadi tu, nak jaga ahli keluarga kita supaya patuh syarak. Dari segi suami isteri menutup aurat, patuh syarak lah. Kalau belum, kena bagi kempen dan sampaikan. Kerana masih ada di hari ini budaya tak menutup aurat tu, masih ada beberapa orang lagi. Ya, kita doa supaya mereka diberi hidayah. Ada sekalian, kita ada 7 bilion umat katakan sekarang. Senang round figure. 2 bilion saja yang Islam, 5 bilion lagi belum Islam. Jadi kita kena sampaikan. Kita kena sedih dan berduka cita dengan mereka yang, tapi bukan menghukum. Kita tidak dibenarkan menghukum, sebab hidayah itu milik Allah. Yang kita mengusahakan, menyampaikan, mengingatkan, memberikan panduan, pengajaran, peringatan kepada mereka-mereka. Dan kita kena istiqamah, sentiasa konsisten untuk menyampaikan risalah itu dengan keupayaan yang ada, dengan kaedah dan petunjuk yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kontemporari yang kita biasa dengar, seperti Bapak Hamka, Buya Hamka dalam satu puisinya, santunan dakwah yang beliau karang begitu panjang, ada lebih kurang 40 rangkap, yang dikatakan dakwah itu membina, bukan menghina. Kita tidak boleh pelekeh, mencaci maki, memperli-perli lah, orang kata, kepada puak-puak, walaupun kita tidak boleh buat dan kita kena mengaku kita tidak boleh buat, Jadi tugas kita hanyalah untuk mengajar kepada mereka-mereka, menyampaikan risalah, bukan menghajar. Dia ada dua tu, mengajar tanpa ish, menghajar itu satu perkataan lain. Tuan-tuan nak tahu tu, kena buka kamus Dewan apa arti yang ada ish dengan tak ada h tu, vocabulary ataupun kata-kata bahasa ni banyak, indah kalau kita mau belajar. Dakwah itu saling belajar, bukan saling bertengkar. Itu orang dakwah, dia tak akan bertengkar, dia akan menjauhi diri daripada berbalah, atau apa lagi, merendah-rendahkan pendapat orang lain dalam konteks dakwah. Kerana semua penyampaian kita adalah penyampaian yang benar. Kita akan menjadi asbab untuk mendapat mereka yang mendengar mendapat petunjuk. Kita ni macam saya sekarang bercakap dengan tuan-tuan yang memang Islam, tak ada masalah apa lah, cuma nak betulkan mana-mana yang kurang betul. Tetapi bayangkan kita menyampaikan risalah ini kepada yang non-Muslim. Semalam saya dengar radio IKIM, ada satu pusat mu'alaf di belah Kuala Lumpur sana tu, mengadakan ceramah Isra Mi'raj, panggil orang bukan Islam dengar sekali. Oh, dahsyat lah. Ceramah Isra Mi'raj mulai bulan Rejab yang lepas tu, pada 27 Rejab, panggil pendengar yang bukan Islam.
dengar ceramah tentang Islam akhirat. Ada kita berani buat? Ini satu usaha yang kita kena fikir di luar. Bahasa orang kata fikir luar kotak kan. Tak kira lah luar kotak ke dalam kotak ke, nak sampaikan risalah. Jadi dia dengar cerita-cerita tentang perjalanan, tentang langit, tentang bumi, tentang Islam, tentang kebenaran, tentang Nabi. Kita kan percaya kepada 25 Rasul. Termasuk Rasul yang kita percaya itu Rasul Nabi Isa. Jadi kalau kita berdialog dengan orang Kristian tentang dakwah, kita bercakap Nabi Isa itu juga Nabi Muslim, dia kata ya kan? Kita kena explain kenapa kita mengatakan dia Nabi Islam. Sebab risalah ini buat tu risalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam dialog itu kan ada pendekatan damai, silmi, pendekatan bertolak ansur. Rupanya orang Islam pun mengaku Nabi Isa itu Nabi. Ya, betul. 25 Rasul yang kita kena hafal, yang kita nasyidkan itu. Jadi orang Kristian yang silapnya mereka mentigakan 3 dalam 1. Kita kena betulkan tanggapan itu. Itu satu dialog peradaban, dialog antar agama atau antara agama. Itu satu keberanian, satu bidang yang kita tak terokai. Minggu lepas misalnya menteri kita melancarkan, menteri agama melancarkan dakwah di jalanan, street dakwah di Bukit Bintang. Tuan-tuan tahu Bukit Bintang? Pernah pergi Bukit Bintang? Pergilah, pergi waktu malam. Tuan-tuan akan lihat cahaya-cahaya bergemerlapan di lorong-lorong tertentu, antara nampak dengan tak nampak. Macam lagu-lagu dulu, intai kami antara nampak tu. Pergi, bawa kawan, jangan pergi seorang-seorang. Pergi satu kereta, 4 orang, pergi Bukit Bintang. Sekarang lepas Isyak kan boleh pergi, melihat manusia gawat di sana tu. Jadi menteri jumpa Baskes, dan mereka ni manusia, perlu diberikan santunan, nak dijaga karamah insaniahnya. Ya, dia mencari rezeki dengan memetik gitar. Yang kita nak sampaikan hidayah kan? Usaha itu dikatakan dakwah. Banyak lagi tu. Jadi saya dengan tuan-tuan ni tak susah sangat. Saya duduk depan, tuan-tuan ada depan, tuan-tuan saya dengar ceramah, saya sampaikan. Berpuluh tahun begitu. Kawan saya di Pusat Informasi Islam depan Masjid Negeri tu, kan ada satu manager replika Masjid Negeri depan tu, dekat Padang Besar tu, ada Pusat Informasi Islam. Semalam bagi maklumat, ada satu orang bukan Islam mengucap syahadah. Mereka punya pahala lagi banyak daripada saya punya pahala. Mereka cerita Islam kepada visitors yang datang ke Jepun ke India ke, India lokal, India tu datang, India daripada India datang, Jepun daripada Jepun datang, China, Taiwan datang pusat informasi. Dia explain Islam. Hari itu Allah bagi hidayah. Dia kata saya nak convert, cuba la ilaha illallah. Kan mudah kan? Dan pahala dia tuan-tuan. Itu yang kita dapat macam dalam hadis awal tu. Maksud hari itu macam dapat sebuah unta merah. Sekarang naik Porsche, kereta mewah Porsche, harga juta-juta. Apalagi Lamborghini. Dia nama besar tu. Begitulah pahala yang mereka peroleh ketika menyampaikan salah. Jadi ruang dakwah ni tuan-tuan, kita ada minat di mana, kita punya upaya di mana, kita boleh bertukar pendapat dan mampu berdebat dalam konteks macam apa tu Zakir Nair tu, soal jawab. Oh, kalau boleh macam tu dahsyat lah. Tapi jawab yang betul lah, jangan asal nak jawab je. Kena ada kita punya software permakluman ilmu yang hebat. Al-Quran tahu, macam orang hafiz Quran tu, muka surat berapa, ayat berapa, referensi saja, terus baca. Kalau tidak pun bantuan Google lah Ustaz. Ustaz Google buka satu-satu. Sekarang dunia senang, ada AI, Artificial Intelligence, tapi nak kena sahih, nak kena tapis juga. Tuan-tuan tanyalah apa kat AI itu, dia akan jawab. Itu satu perkakasan yang cukup dahsyat. Yang lebih dahsyat lagi, dia akan boleh menyerupai orang lain
dengan wajah yang sama, dengan suara yang hampir sama, walaupun tidak 100%. Kalau dia nyanyi lagu Hindustan, ambil gambar saya, Naya kan, Naya Ustaz Yusof malam ceramah bukan main dahsyat, lepas tu nyanyi lagu Hindustan, coach tahi, bagi sebiji AI. Sekarang jangan main, dia boleh ambil suara saya tu, dia padan dengan muka saya, dia buat memek tu, kena, dia viral sekali. Orang pula lah ni, masyarakat, astaghfirullahaladzim, tak sangka dia ni rupanya penyanyi Hindustan, peminat Hindustan. Ada lagu Arab pun serupa juga, lagu Arab, bahasa cantik, nyanyi yelai, lagu malam, ya, buat qasidah, tarik 18 harakat. AI dia boleh buat. Tuan-tuan, ini teknologi yang Allah bagi dekat manusia. Dan bagaimana kita nak menapis maklumat yang sekarang ini berlegar di alam maya masuk dalam telefon kita. Itulah kita hendaklah mempunyai ilmu yang banyak, yang luas, yang boleh menapis. Sekurang-kurangnya bertanyalah kepada sahabat-sahabat kita yang sepengajian. Malam ni ada lebih kurang 30 orang ni aku dapat satu maklumat ni, boleh percayakah ni? Dia kata kita kena semak, kena tanya, kena rujuk, cari dan cari. Dan bila dapat, kita terus beritahu ini maklumat palsu, maklumat yang dia ada-adakan, maklumat yang semata-mata untuk memfitnah. Sekarang ni zaman orang sanggup buat fitnah tanpa mengira dosa pahala. Tak ada, mereka tak peduli apa tu. Mereka seronok tengok orang susah. Kan ada lagu dulu, tak boleh tengok orang senang sikit. Didik kata tu. Dia tak boleh, dia buat. Bila dia buat, dia kata mati kubur aku punya hal. Dia sanggup berkata demikian. Ya, dakwah itu kata Hamka menasihati, bukan mencaci maki. Jadi kalau nak dakwah dengan rahmah, bukan marah-marah. Orang lah. Sebab itu Rasulullah tak pernah marah. Tuan-tuan nak confirm Rasulullah tak pernah marah, kena tanya hamba dia yang paling lama bertugas, ya, 10 tahun duduk dengan dia, serve. Tak kira lah apa yang Rasulullah nak, dia kata aku tak pernah dimarahi oleh Rasulullah sekali pun. Kita dengan anak kita terjekah tu, macam ni punya bahasa kelak, macam ni punya perangai kan nak jadi manusia. Rasulullah tidak pernah mengungkapkan kata-kata itu di hadapan Anas bin Malik. Qadam 10 tahun solid. Dan Anas, ya, tuan-tuan tengok riwayat kelebihan yang Anas dapat hasil daripada berkhidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia confirm, mengesahkan, tidak pernah sekalipun Rasulullah menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengguris perasaan orang lain, terutamanya khadam dia yang sangat dekat. Jadi begitulah sifat yang kita nak lakukan sebagai penyampai, ya. Sikap untuk yang dikatakan, kata Hamka, dakwah itu merangkul, hugging. Jumpa orang lama tak jumpa, kita peluk kan, itu nama dia hugging. Peluk, merangkul, bukan memukul. Ini istilah kata-kata puisi yang disusun oleh Hamka, ya. Jadi kita bila baca tu, kita ambil pedoman, ambil pengajaran. Dan dakwah ni kita dilakukan dengan susah payah. Tak ada dakwah yang senang, tak ada. Dakwah memang susah, menghadapi pelbagai cabaran. Tuan-tuan kalau nak tahu, try ikut jemaah tabligh. Itu satu daripada corak dakwah, satu daripada gerakan menyampaikan risalah. Mereka ada prinsip dia, mereka ada tata cara dia. Mereka pergi, ya, pergi kat tempat manusia ramai-ramai itu, bagi salam, Assalamualaikum. Ni kami jemaah daripada Seksyen 20, diketuai oleh Syekh sekian-sekian, Amir sekian. Kami nak sampaikan qulu la ilaha illallah tuflihun. Ya pun dengar, kata, ni pakcik, banyak lagi orang lain, awak saya yang pakcik cari. Kena semangkuk lah. Banyak lagi orang lain, saya yang pakcik cari. Kita pun, Amir kata sabar. Amir kata pegang bau, jangan angkat muka, jalan cari pula orang lain. Jumpa lagi, Assalamualaikum.
Dia menjawab, Waalaikumsalam, ni kami dari sekian-sekian jemaah, anak nak pergi masjid. Kalau pergi jemaah apa, tengok masjid Budia ke, masjid negeri ke, masjid yang benarkan dia i'tikaf lah. Dia tak boleh kuliah, tak boleh berbayan sebab dia tak ada tauliah. Jadi kita benarkan mereka yang i'tikaf, tapi jangan bagi bayan, maknanya tak ada tauliah, problem. Nanti orang report jemaah tabligh kecuali dia ada tauliah tak apa. Kalau tauliah M1, M2, M3 apa semua, dia nak bercakap tentang Islam. Tapi kalau dia saja-saja nak bercakap openly gitu, tak boleh. Nak i'tikaf boleh kan? Dia i'tikaf, dia beramal, beribadat, qiyam, dia baca Quran, dia buat halaqah, okey, tak ada masalah. Jadi tak ada usaha dakwah yang senang. Sebab itu Rasulullah menghadapi pelbagai kerenah dan kepayahan berterusan sampai meninggalkan dunia ni, ya. Namun ketika pada satu ketika tertentu Rasulullah mengingatkan umatku macam mana, dia kesian lagi, mengingatkan ada lagi orang tak dapat hidayah. Dan dia paling kesian dengan bapa saudara adalah Abu Talib, yang jaga dia tapi tak dapat hidayah. Allah, kalau Allah tak nak bagi, Allah tak bagi lah. Itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bagi kat siapa, dia bagi. Sebab tu terpulang kepada asbab. Macam dia nak bagi dekat Umar Al-Khattab, senang saja. Umar dengar Quran dibaca, walaupun pada mulanya dia marah, tapi akhirnya dia tersentuh dan terus convert, dan terus jadi orang yang hebat, jadi khalifah yang lama memerintah. Dan zaman dia merintah, ya, banyak perkara-perkara yang baru itu bukan bid'ahnya. Dia ada dua, bid'ah baru, bid'ah tak baru. Perkara baru dalam sistem Islam, bukan ibadat. Solat 5 waktu kekal. Beliaulah yang menyunat membuatkan solat tarawih 20 rakaat tu zaman beliaulah. Yang kita dok bertengkar, ni tak boleh, tak habis. Saya pun tak minat dengan tu. Tuan-tuan nak buat apa, buatlah. Tapi wakil kita di sini begitulah. Yang penting bertarawih lah. Nanti bulan puasa tu nak buat seorang ke, nak berjamaah ke, nak berapa ke, tapi arahan pada kerajaan Ulil Amri kata 20 lah, itu pulang pada kita, ya, insyaAllah, ya. Buatlah sekadar yang patut. Jadi hadirin sekalian, kita dalam jadi satu maksud Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayat surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kita ni semua, laki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Kita mesti berbantu, tolong menolong, bukan laga-melaga, berpuak-puak, benci membenci, sangka menyangka, tak boleh. Kita mesti tolong menolong, tak kira apapun kumpulan selagi mereka Islam, selagi mereka menyampaikan risalah, selagi mereka beriman, selagi mereka mengucap la ilaha illallah, selagi mereka solat, berimamkan kita berimamkan dia tu terpulang, ya, selagi dia baca bismillah al-fatihah dalam solatnya, itu adalah sahabat kita, saudara kita. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada buat kejahatan. Itu tugas kita yang hakiki. 2, buat serentak. Ketika kita boleh menyeru kepada kebaikan, kita seru. Ketika kita boleh mencegah atau memberikan pandangan-pandangan yang menasihatkan, kita sampaikan without fear and favor. Kita hanya ingat nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, tak lebih dan tak kurang itu. Kalau orang tak terima, tak apa, kita sabar, kita sampaikan. Mendirikan sembahyang dan beri zakat, dah tentulah kita kaki sembahyang, kita jadi pendakwah. Kita pendakwah tak sembahyang tu apalah, tahulah, salah. Dan kalau boleh sembahyang berjemaah. Berjemaah itu sekurang-kurangnya berdua. Boleh buat di mana-mana saja. Saya sebut banyak kali, tuan-tuan kalau pergi singgah dengan RNR, kita nak pergi mana pun, RNR ke mana, utara, selatan, timur, barat, ada kan RNR, ataupun stesen minyak yang ada ruang solat tu, kita nak sembahyang, kita nampak ada orang yang kita tanya dia, nak sembahyang belum? Kita kena tanya,
Dia kata dah, habis. Ada dua ya. Kalau boleh tunggu 2-3 minit, mai seorang lagi tanya, dah sembahyang belum? Dah, belum. Mai jemaah. Siapa jadi imam? Saya jadi imam lah. Senang je, jangan offer terus jadi imam. Jangan duk fikir sembahyang zuhur tu apa masalah ya. Orang bukan dengar suara kita pun. Asal kalau maghrib tu okeylah kan. Kalau rasa tak boleh berlagu sikit, lagu tak penting, taranum tak penting, yang penting baca betul. Kalau boleh berlagu, bonus. Boleh tahan dia jadi imam, tak sangka juga. Tak, itu bonus. Ini kata imam baca macam tu. Tak, jangan jadi makmum, jangan duk kata mulut. Kan ayat dia kata lengkap melengkapi, tolong menolong, nak dapat ganda 27 kali ya. Jadi sembahyang, memberi zakat, bila sampai ada nisab harta yang patut bagi zakat, keluarkan zakat ya. Zakat boleh ikut mana tarikh. Ada orang nak ikut tarikh hijrah, dia nak zakat bulan puasa, okey, tak ada masalah. Tahun depan bulan puasa lagi, zakat lagi. Nak dapat pahala zakat berganda-ganda, okey, tak ada masalah. Yang penting berzakat. Kalau yang nak dapat cukai, pelepasan cukai, kena zakat sebelum 31 Disember tiap tahun. Nak tunjuk resit zakat tu, yang bekerja lah, yang tak kerja tak ada apa dah. Yang bekerja, yang punya pencen ni pandai-pandai lah bagilah zakat tu lah. Jangan tak berzakat pencen banyak. Ini baru ni bulan ni dah naik sikit, ikutlah grade masing-masing, naik macam-macam. Zakat bagi serta taat pada Allah dan Rasulnya. Dah tentulah pendakwah taat pada Allah dan Rasul. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana ya. Innallaha azizun hakim. Allah menentukan kita hidup sampai sekarang, melihat sendiri kemajuan teknologi maklumat yang kita dulu, zaman dulu mana ada AI ni, tak ada lah. Ni tiba-tiba ada AI, Artificial Intelligence. Ustaz Google yang menjawab segala soalan. Panjang soalan, panjang jawapan. Pendek soalan, pendek jawapan. Tanya apa pun dia akan jawab. Dahsyat lah. Aplikasi itu ada dalam sistem maklumat. Jadi Allah izinkan kita lihat suasana itu. Dan hari ini 2-3 hari lepas, satu berita yang sangat sedih kan, bila anak dituduh lagi, belum anak dituduh bunuh mak tu dekat Kedah. Ini tak tahu apa jadi kepada manusia. Anak sanggup bunuh mak, mak yang melahirkan anak, tapi anak itu sanggup bunuh mak dia. Sedang direman 9 hari. Nanti akan ada pertuduhan kanun kesesahan 302, terbukti bersalah, gantung sampai matilah. Anak bunuh mak. Tuan-tuan, ni apa nak jadi tak tahu. Ustaz rogol budak, apa nak jadi? Dakwah ustaz liwat pun ada, rogol satu, liwat pun ada. Apa nak jadi kaum Nabi Lut? Jadi kita kena nasihatkan, kita kena beri peringatan, kita jaga diri kita, kita jaga anak kita. Yang anak kita hari ini dia tengok skrin je. Opah tengok skrin, cucu tengok skrin, atuk tengok skrin. Masalah besar. Communication breakdown. Tiada komunikasi, masing-masing dengan dunianya. Dunia cacat. Hakikat kehidupan kemanusiaan. Tuan-tuan, dalam keadaan itu ada seorang sahabat saya, lebih tua daripada saya 2 tahun. Saya telefon dia, handphone dia tak jawab. Saya telefon call rumah dia, baru dia jawab. Tu dia tuan. Ada sahabat saya tua 2 tahun daripada saya, call handphone, WhatsApp seminggu baru nak jawab. Kita kalau bunyi chat-chat tu tampak baguslah respon. Dengan dia ada tak peduli call rumah pun jawab. Ni atuk mana? Ada. Ni kawan lama nak cakap, baru dia main angkat telefon. Boleh dia maintain gaya hidup tuan-tuan. Hebat dah. Kita tak boleh pergi. Tak ada telefon ni separuh nyawa hilang. Tertinggal telefon, patah balik on the spot. Separuh nyawa tak ada. Dalam ni segala-gala ada. Nombor kontak penuh 1000 kontak. Baguslah, sebab
Apa-apa nombor yang keluar, kita kata skema, tak layan. Saya peduli tu. Tak nombor yang saya simpan, panggil lah 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali ke. Agak buat ya? Takut skema. Takut. Dua-dua kali. Habis-habis saya kata, kalau nak cakap saya, WhatsApp dulu. Saya jawab dia, please WhatsApp. Dia bagi salam. Saya sekian-sekian nak cakap dengan saudara. Dia mula, sila WhatsApp lagi. Apa yang tuan-tuan nak cakap? Tak, kita nak jaga dunia sekarang ni, dunia penuh dengan tipu daya. Yang kita dah simpan 1000 tu tak kontak kita, tiba-tiba satu nombor lain, alien kontak daripada luar negara. 088. Oh, 088 ni mana? 011 tak panggil, 012 tak panggil, 013 tak panggil. Tiba. Jadi dunia sekarang penuh dengan segala helah. Kalau boleh blok, kita blok. Kalau boleh gantung, kita gantung. Ya. After all, 2-3 kali dia panggil, kita tak layan, dia tak panggil dah. Jadi bermakna sama ada dia geram kat kita, apa ada share, dia tak jawab, tak apa. Ya. Kita suruh dia WhatsApp dulu. Itu style saya lah. Sila WhatsApp akan keperluan saudara ataupun tuan, whatever, dalam bahasa apa pun, ya, menjelaskan tujuan panggil saya. Itu cara mengurangkan kemungkinan kita kena skema lah. Kita nak juga berhati-hati. Hidup ni penuh dengan pencerobohan, dan dakwah satu hal, yang skema satu hal lain, ya. Jadi adik-adik sekalian, kita gunalah ruang yang ada ini dengan panduan Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Fussilat 33. Tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada mematuhi perintah Allah. Kita gunalah. Nak tulis dalam WhatsApp, nak buat konten TikTok ke, Instagram ke, buat yang baik-baik. Panduan, pedoman, tunjuk ajar, kata-kata hikmat, wasiat, apalah yang baik-baik. Atau rujuk Al-Quran terus, rujuk hadis terus. Hadis kena tengok hasanah, hadis hasan, hadis sahih. Jangan ambil hadis palsu. Hadis palsu misalnya, malam pertama Ramadan solat sekian pahala, itu palsu lah. Dulu-dulu keluar ke TV, kita tegak, ini bukan hadis, tak ada. Walaupun ada matan, tapi memang palsu lah. Malam kedua sekian-sekian, malam ketiga sekian-sekian, tak ada. Yang pasti memang kena mengimarahkan malam dengan tarawih dan sembahyang sunat dan baca Quran dan zikir dan tapi tidur pun kena buat juga. Daripada tu tidur sikit untuk bangun dan bersahur, dan seterusnya, dan sampai waktu azan jangan makan lagi. Untuk puasa tunggu maghrib nak buka, ya. Jadi hadis kena ingat, ada hadis palsu, bukan daif. Daif lain. Daif ni dia ada apa, dia punya sanad, ada sikit-sikit ni daif. Palsu ni tak ada sanad langsung, tak tahu siapa buat mai, tiba-tiba ada satu kata hadis. InsyaAllah. Jadi ada sekalian, dan tidak ada yang lebih baik katanya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan Tuhan. Jadi ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, mengesahkan Allah SWT dan mematuhi perintah Allah. Dah tentulah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang saleh. Kita tu yang nak bagi ingat orang tu kena jadi buat baik lah. Sambil berkata, sungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam. Wa qala innani minal muslimin. Berserah bulat-bulat kepada Allah. Kita ni menyerah dan bertawakal sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita. Tak ada jealous, dengki, khianat, prasangka. Awak orang lain macam ni, aku tak macam ni, buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Kita ingat takdir dan suratan kita itu, kita dah tetapkan jadi macam ni. Syukurilah. Alhamdulillah kita boleh lagi mai surau, mai masjid, mai musalla, mai dengar kuliah. Kuliah pula macam-macam lah ni, ada di TV, ada di apa tu, Google semua, Google Meet lah, Zoom lah, apa semua boleh kita berkomunikasi, mendengar maklumat. Keratan-keratan yang disimpan di alam maya tu kita boleh search saja. Nak start mana, search, keluar, dengar. Nak dengar semua ke yang dengan caption yang telah ditapis
untuk topik-topik tertentu. Dengar. Nak dengar Quran orang bertaranum, keluar untuk dengar. Masya Allah, Quran taranum ni kalau dengar dia lazat gitu je lah. Dia tarik dia belakang dengan lagu Nahwan, Bayati, Siqah tu semua, kita pun hanya gitu, kan? Tak apa, pilih. Yang penting kita sedar diri, kita yakin diri, kita tahu kita nak mati, kita sediakan apa nak dibawa untuk mati itu. Ya, saya kata tadi, segala nikmat yang kita peroleh, segala kebahagiaan yang kita ada, segala pangkat besar ke, harta banyak ke, semua itu ditinggalkan. Ya, tak ada siapa pun pergi satu bawa apa-apa. Malah ketika kita jadi mayat, orang dah tak panggil kita gelaran yang kita miliki. Sila masuk, bawa masuk mayat. Dia tak sebut dah Tan Sri dah, tak ada tun, tak ada. Ada. Sila bawa masuk. Tak ada. Dia terus kata, sila masuk jenayah mayat untuk kita solatkan. 4 takbir dengan doa, lepas itu hantar yang kat sini stand up satulah. Transit untuk berhadapan dengan proses-proses seterusnya, proses timbang amal. Kalau dapat amal baik, kita dikubur dah dapat taman-taman syurga dalam kubur itu. Mudah-mudahan ya, kita berdoa, tak ada apa yang kita boleh buat melainkan mengharap redha Allah SWT. Tetapi usaha kita itu kita lakukan semaksimal yang baik mungkin. Kalau ada duit lebih, sentiasa Rasulullah di bulan Ramadan akan menderma selaju angin berlalu. Jadi itulah yang kita nak lakukan. Alhamdulillah, kita dah sampai waktu Isyak. Kita jumpa lagi di bulan Ramadan akan datang. Katanya kuliah akan diteruskan. InsyaAllah ada umur, jumpa lagi. Kita mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.